Kita dah sampai. Marah. Tak marah. Suka nak marah-marah. Saya tak marah. Saya. Jangan buat saya dah sampai lah. Okay, so sekarang tengah nak pergi check in. And look how pretty is this place. Sebab dia ada macam-macam guys. Kat sini Memang betul-betul suruh kita spending time. Spending time together guys. Yes. Lobby kat sana. Oh, lebih kat sana. Guys, kita nak check in. Dia kata dia introvert. Sana. Yo. Mana? Oh tu. Tak apa, kita kan nak jalan-jalan petang. Jalan-jalan petang. Wah. Saya ada roundabout baik kat sini. Saya ada roundabout. Jauh weh, 313 ni Agak. baru satu. Ni baru kita orang bilik 313. Are you happy? So much. Dia kita dua. Apa? Kita dua. Lagi kita dua. Sebab awak main karakter ni. Tapi awak main karakter sebab awak lawa. Ni apa? Walau Ni sama. lighthouse. Ni lighthouse. Lighthouse. Dia akan menyala ke malam-malam. Apa dia? The view. One more. Oh, dah sampai. Okey, sampai. Dah sampai. Oh. Memang mantap. Jom. Try buka. Sekian. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Oh. Buat room tu. Bismillah. Wow. Kerja buat siapa ke? Sekejap. Wow, ada TV guys. Si ada balon guys. Weh, ini laut. Ini laut. Ini laut. Si ada bilik. Bilik Ha. Ni tandas. And this is me with my rambut barai. And then ini apa ni? Ini bilik shower pun ada. Okay. And then we gonna go to the Wey. Sangkut pula. Wah. Ini yang ditunggu-tunggu. Kenalah bawa isteri saya sekali. Weh, saya tidak ni saya dekat untuk ibu ni. Okay. Weh. Ibu, terima kasih ibu. Cantik sangat. Weh, cantik dok. Masya Allah. Seronoknya. Terima kasih ibu. Eh, makan. Allah Akbar. Sampai terjatuh tu. Seronok. Sikit. Cantik. Semua agak sas bilik sana tu. Kita main sini. Ada orang kot. Oh, alhamdulillah. Big thanks to ibu mertua aku yang sangat baik. Tak tahulah nak balas mana. Semoga Allah memurahkan rezeki ibu. Terima kasih Allah. Terima kasih semua orang. So, nanti kita update lagi. Okay? Bye bye. Nak pergi jalan tak? Tak ada. Nak jalan ya? Jom. Apa pun kena ikut cakap wife. Kenapa? Happy wife, happy me. Berasa ada apa-apa tak dekat tangkai tu? Sebab masih nampak Berasa macam ada something ya? Ha. Ada apa? Ada
Ada? Ada. Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala. 3 atau 3? So bagi dah. Cepat kita. Ni video. Cepat. Banyak yang kejar trip. Wih, kamera ni sumpah lawa nak mampus. Dia capture semua weh. Capture everything. Banyak tingkat weh. Let how dia. Terima kasih bang. Uish. Okay, awak nak cakap semua dengar. Jangan risau. Awak cakap slow pun dengar. Tak gelap. Tekan phone situ. Okey lah. Wah. Nice. Kena rekod juga kenangan. Okay. Kenangan. Okay, tak apa-apa. Bila lagi nak makan sini? Sebuah-sebuah nak. Guys, tengok. Awak dok ni. Ui. Kita like dinner bos. Serius lah. Oh my god. Oh my god. Like dinner. Sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. So today is day 2. Tak ada kacau, orang tengah bermakeup. Kita hari kedua di Port Dickson. And sekarang kita tengah nak pergi spa. And then after spa kita akan makan. And that's it, wrap up for today. So it's day 2 at Port Dickson. And sekarang kita tengah on the way nak ke spa. Guest room. Oh yeah guys. Very beautiful. Let's spa. Okay. Sekarang ke Lex Spa. Ada karaoke guys. Kid Walls pun ada. Okay. How did you know? Sana. Wah, hebat lah baby. Awak kerja sini ke? Oh, boleh main tak kat sini? Kids World. Ada orang tua. Tapi budak main. Tak, saya sini kat sini. Tidak sayang. Assalamualaikum.
Sini. Dia Bilik ni dia tak ada toilet lah, just untuk massage sahaja. Okey, baik. So kena buka semua, boleh letak dalam kabinet. So kat sini kita ada panties, boleh guna disposable lah. So guys, kita orang baru habis je spa. Habis dah rambut. Kita tadi dah buat rambut dah habis dah. Aduh, orang baru first time pergi spa. So how's your feeling? So this is my first time and saya rasa macam teruja sikit. Cuma saya nak tahu berapa bayaran dia sebenarnya. So saya rasa saya takkan repeat untuk kali kedua sebab sejam. Biasa saya tengok dekat mall pun 30 minutes pun 100 lebih lah, 200 nak dekat 200 30 minutes. So this might be 300 per person I think. And of course because this is the hotel's spa mestilah lagi mahal. Tak roti dia. Oh, manis. Oh, biasa teh. Spa dia tak. Segenap rasa dan segenap takdir, kan semuanya dari ilahi. Kan kita yang mohon dibukakan jalan, dibukakan hati. Usah diragukan segenap rasa, usah curiga segenap takdir. Kan yang memberikan segenap rasa yang melakar takdir. Still yang Kita buat dua lah. Kita ada buat dua. dah ada dah. 6. Kejap je. Cuma yang still awak. Nak kata kan? Oh. Yeah, sure. Okay. Strawberry. Wah. Wah. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. Habislah dia. Manager dia nampak. Bagus lah baby tak marah pun. Tak marah pun. It's okay. It's okay. No, 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 it's okay. Thank you so much. Sebenarnya tak kena rasut. Soalan saya dah ambil air tadi. Itu saja, saya nak laju. Sekarang Bibi nak apa? pergi kereta. Sekarang Bin- ada kereta. Sampai dah bilik. Kunci kat mana? Cakap mana? Cakap. Tak bagi masuk balik dah baby. Tak bagi masuk. Silakan, sayangku. Assalamualaikum. Love you. Nah. Hi guys, so hari ni kita orang on the way balik. On the way balik Ke rumah le. Sudah masanya kita ditampar reality. so kita orang Sudah habis. dah habis pasal-pasal hari ni. But at least kita ditampar reality macam ni. Kita nak balik ke RB dan sebelum kita balik ke RB, kita nak pergi singgah mana? Baby? Ya, singgah Masjid Sendayan jap. Solat, gambar, kita balik. No. Kalau tak member dah emo. Tak ada lah emo. Hampir-hampir berpeluh. Alamak. So, nak ambil kereta Boleh? sini. Kereta lah. Okey. Duduk kat sini eh. Okey. Nah, awak sebenarnya tak nak dah. Wah, memang besar eh? Hai. So kita orang dah sampai Masjid Sri Sendayan. Macam biasa member tolong set up kan. Tapi pandai doa-doa weh, pandai doa-doa. Wow, cantiknya.
Cantiknya Masjid Sri Sendayan. Cuba tengok. Suami kita memang love. Suami kita memang love. Memang sangat love. Dia memang akan apa? Effort. Allah, malulah pula aku budak-budak sekolah. Tapi background kat belakang. Dia ambil video ke gambar? Yang timer. 10, 9. Okay. Sini sikit. Panas, wih. Terima kasih. Okeylah. Okey. Usah diragukan segenap rasa, usah curiga segenap takdir. Kan yang memberikan segenap rasa yang melakar takdir.